Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, tadi kita dah bina RPH. Sekarang saya nak tunjukkan fungsi yang ada di dalam kita punya RPH. Okey, iaitu jana ERPH menggunakan AI. Okey, baik. Okey, sebelum kita nak jana ERPH menggunakan AI ni, pastikan cikgu-cikgu dah isi tema, standard kandungan dan standard pembelajaran. Itu yang penting, yang asas. Okey, mesti ada ketiga-tiga ni barulah AI boleh janakan kita punya objektif, aktiviti dan refleksi. Kalau cikgu-cikgu tak isi yang ketiga-tiga atas ni, dia tak boleh jana. Baik. Okey, jadi macam mana kita nak guna? Contoh dalam page ni hari ni saya ada 3, kalau ada 4 lah page. Kita isikan ketiga-tiga ini dulu. Okey, tema ataupun tajuk, stand SK dan SP. Kemudian kita klik pada jana RPH, jana arahan terlebih dahulu. Okey, untuk first time dia akan minta authorization required lah. Kita klik OK. Kemudian pilih email yang cikgu gunakan. Okey, bila keluar sini cikgu jangan panik. Ini adalah untuk kita nak verify. Klik pada advance ni, advance kat sini. Kemudian betul email yang kita gunakan. Kemudian go to. Okey, baik. Klik, dia akan keluar paparan ini. Pastikan select all. Kemudian continue. Okey, kita dah bagi authorize untuk skrip berjalan. Jadi dia akan keluar satu paparan jana RPH. Ini adalah untuk jana arahan. Okey, macam mana nak gunakan? Kat bawah ni ada jana, salin, buka ChatGPT ataupun tutup. Sekarang kita nak janakan arahan dulu. Kita klik jana. Okey, tunggu sebentar untuk skrip proses kita punya RPH. Okey, kita dah keluar. Kalau dalam tu ada 3 RPH, dia akan bina untuk RPH 1, RPH 2 dan RPH 3. Kalau ada 4 lah. Okay, apa yang perlu cikgu-cikgu buat? Okey, klik salin. Okey, telah berjaya disalin. Okey, dan klik buka ChatGPT. Kemudian cikgu paste dekat sini. Okey, dan tekan enter. Kemudian ChatGPT akan bina RPH untuk cikgu-cikgu. Okey, RPH 1. Kemudian RPH 2. Okey, seterusnya kita ada RPH yang ketiga. Okey, dah siap. Apa yang perlu kita buat? Cikgu copy daripada RPH 1 ni, pastikan dari atas Okey. RPH 1 ni sampailah last RPH, RPH yang terakhir, bahagian refleksi ni. Right click, copy. Okey, dah copy, pergi balik ke kita punya RPH, tutup dulu. Klik balik semula jana ERPH ChatGPT, paste dan import. Ini kita nak masukkan daripada ChatGPT masuk ke sini. Okey, kemudian klik pada ruangan box ni, paste. Okey, bila dah paste, import ke sheet. Nanti akan ada satu dialog, RPH berjaya diimport ke sheet. Okey, klik OK dan tutup. Okey, sekarang cikgu tengok kita dah ada objektif, dah ada aktiviti, dah ada refleksi, dah ada untuk ke semua RPH pada hari tersebut. Okey, mudah kan cikgu? Tak susah pun kalau kita ikut step yang saya telah tunjukkan tadi. Okey, macam mana kita nak buat untuk hari seterusnya? Okey, hari Selasa pun sama. Cikgu isi dulu kita punya tajuk SK dan SP. Kemudian sama juga jana ERPH, jana arahan dah dapat. Okey, contoh kita dah dapat. Klik jana. Okey, bila klik jana dekat sini, RPH ni masih kosong. Jadi dia tak dapat jana apa-apa. Tiada RPH lengkap. Pastikan cikgu isi dulu semua. Salin, ChatGPT buka ke tak perlu. Kalau dah ada kat tab, tak perlu buka dah lah. Benda yang sama, cikgu paste je dekat sini. Copy. Kemudian tutup. Jana, paste dan import. Okay, buka balik. Paste dalam ni. Import ke sheet. Buatlah sampai hari Jumaat. Okay.
Saya rasa tak sampai dalam 5 minit lah. Dah siap lah cikgu punya RPH untuk seminggu. Baik. Okey, boleh cikgu-cikgu tak susah pun. Alright, itu saja. Kita sambung untuk langkah seterusnya.